amalan-amalan ini sebagai bekalan pada hari selepas kematian. Jadi kita dalam keadaan kita diberi nikmat umur, maka kita nak manfaatkan sepenuhnya bagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umuruhu fima afna. Umur kita ini akan dipersoalkan di yaumul akhirah, yaum yub'atsun, hari kebangkitan nanti. Bahkan ada hadis yang kita sebut, bila seorang anak Adam angkat saja kaki dia melangkah, akan dipersoalkan ke mana langkah dia. Kan? Sebab itu bila ada jemaah tanya baru ni dalam kuliah, dia kata, Ustaz, saya ada buat amalan. Dia kata amalan ni, saya dengar Ustaz kata amalan ni boleh panjang umur kita. Kata amalan apa? Dia kata setiap lepas solat fardu, saya tak akan tinggalkan saya berzikir dengan sebahagian daripada surah At-Taubah, iaitu ayat 128, 129. Yang kita pun salah faham, kita pun letak dekat dinding-dinding rumah kita, kan ada frame dekat dinding rumah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqad jawabtum. Dia kata kalau kita amal tu boleh umur panjang. Nah, kan? Apa pandangan Ustaz? Kan? Kata saya tak tahu, tapi saya dengar guru orang alim kat kampus tu, kalau kita amal, kita hafal ayat tu dan jadi amalan kita, bila satu hari kita dengan sakit demam, tiba-tiba kita tak boleh baca ayat. Dia kata dah dekat nak mati dah tu. Itu pandangan guru dulu, kan? Jadi tak apalah, amal baik, kan? Cuma dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim ada dalam kitab Adab wal Mufrad, ketika Nabi tanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata, ya Anas, kan, lama dah kamu berkhidmat dengan aku ni, kata Rasulullah SAW, ada tak apa-apa kamu berhajat nak suruh aku doa pada Allah SWT? Kata Ibnu Anas, kata Sayyidina Anas, ya Rasulullah SAW, doakan supaya saya senang, kan, ada harta, umur panjang, anak ramai, diampunkan dosa. Lalu Nabi doa, Allahumma aksiru malahu. Ya Allah, ya Tuhanku, banyakkan harta. Wa waladahu, banyakkan anak dia. Wa ufidu hayatahu, panjangkan umur dia. Wa ufidahu, ampunkan dosa dia. Itu yang Nabi doa untuk Anas. Kita boleh amalkan doa itu juga. Baik, kita sambung pengajian berkitab kita ini. Masih lagi dalam bab yang ke-10, neraca amal di akhirat, kan? Kita akan ditimbang amal yang kita buat ni. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah pun kebaikan akan ditimbangkan di hadapan Allah SWT. Baik, pada halaman 580, kita beritahu itu pada halaman 580. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa ditanya. Ini hadis Ibnu Majah 4206. Dikata apa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma afdalun nas? Manusia manakah yang paling utama? Manusia mana? Rasulullah SAW menjawab, manusia yang hatinya bersih, dia sentiasa bercakap benar. Lalu mereka bertanya, orang yang benar dalam bercakap kami sudah mengetahuinya. Orang yang tak pernah cakap bohong. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bahawa beriman takut pada Allah akan kata-kata bicara, cakap yang benar. Jangan cakap bohong. Dia kata apa? Orang yang benar dalam bercakap kami dah tahu. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan orang yang berhati bersih? Qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang hadapi Allah dengan hati yang bersih. Rasulullah SAW menjawab, orang yang hati bersih iaitu orang bertakwa, takut kepada Allah SWT. Tak menzalimi orang lain, tak ambil hak orang lain, kan? Tak menipu dia. Dan juga dia tak
Tak ada hasad. Baik. Dalam bab menipu ni kan, bila disebut di dalam surah Al-Hajj ayat 20. Fajtanibu rajsa minal awtan wajtanibu qawla zur. Dia kata jauhlah kalian dari kotoran penyembahan berhala dan jauhlah kalian ucapan yang dusta. Dia gabung tu kan. Dusta, berbohong. Nah, dia kata perbuatan dosa yang buruk serta keaiban yang keji. Baik. Ustaz ada pengalaman baru ni sebelum hadir di sini. Dalam kuliah muslimah. Dalam kuliah muslimah, selepas habis kuliah, ada dua orang muslimah datang aku tanya. Dia kata, Ustaz nak tanya tadi, dia kata segan kan. Baik kata cakap lah kan. Dia kata, saya dengan kawan saya ni datang dua orang kat meja penceramah. Saya nak cerita, berbohong menipu ni, boleh ke tak boleh nak kan. Dia kata, Ustaz, saya ada pinjam dengan kawan saya ni RM3,000. Kawan dia pun kata betul-betul, dia pinjam dengan saya RM3,000. Jadi Ustaz, saya ni suami saya kata yang meminjam tadi. Suami saya ni dia orang yang keuangan stabil lah, financially stabil lah, okey lah, dia kata kan. Tapi dia ada satu pelanggan Ustaz. Kalau kita minta apa-apa ni Allah kedetuhan dia. Dia sudah. Dia kata kedetuhan. Bakhil nak kan. Jadi Ustaz, tapi dia kalau dia dengar saya ada pinjam dan dia confirm orang tu betul saya pinjam, dia akan selesai. Ya. Jadi Ustaz, saya berpakat dengan kawan saya ni. Kan? Saya akan maklum kat suami saya, dia kata saya hutang RM6,000. Kata pasal apa? Dia dah RM3,000 bayar hutang dia. RM3,000 lagi saya ambil lah. Meskipun saya dengar dia baru dapat duit dekat RM50,000 dia kata. Kalau tak minta macam tu tak dapat. Ya. Jadi soalannya Ustaz, saya ni menipu. Nampak dia tanya je dah kan. Saya ni menipu lah. Kata menipu tetap menipu lah. Sebab pinjam RM3,000 cakap pinjam RM6,000. Ustaz tapi kalau tak buat macam tu tak dapat lah. Saya kata kan. Saya nak minta dia nak tak lagi. Kata macam ni. Ada satu hadis kan. Hadis sahih. Bukhari Muslim. Bukhari 2211. Muslim 1714. Qalat Hindun ummu Muawiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Hindun bin Muawiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindun ni dijumpa Nabi. Inna Aba Sufyan rajulun sahihun. Dia kata Abu Sufyan suami aku ni, tuan pun tahu dia lelaki yang sahihun ni kedetuannya. Baik. Ya, dah dia ni terikut. Jadi Hindu pun tanya Nabi, "Fahal alayya junahun an akhudha min mali sirra?" Ya Rasulullah SAW, boleh ke jika saya ambil harta Abu Sufyan senyap-senyap? Nah, apa Nabi jawab? Nah, Nabi kata, "Qal fuzi anti, ambillah bahagian kamu. Wa banuki, untuk anak-anak kamu. Ma yaksi, secukupnya. Bil ma'rufi, dengan sewajarnya." Dah. Nabi bagi hidup Nabi ini sekadar yang keperluan, bukan kehendak. Jadi ada fikirlah ada keperluan kehendak. Dia kata keperluan. Contoh lepas kuliah ni dia kata muslimah hajat dimakan sushi je. Saya tak tahu dia kan. Kalau saya ambil tu adalah keperluan. Kata kalau macam tu okey, tapi menipu tetap menipu kan. Kata bila pula nak buat ni? Saya tanya dia. Dia kata dah buat, Ustaz dah nampak penipu. Orang baru tanya betul. Mantap kan. Kalau tunjuk penipu ni tak bukan hati yang bersih, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Atas dasar kita sebagai suami ni tak melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pemimpin. Hak kepada isteri tak lagi. Kalau pun berkemampuan, dibolehkan. Baik, dia kata apa lagi? Dan di dalam kata-kata seorang ulama iaitu Syekh Ibrahim Al-Khawash, dia kata apa? Ini bukan hadis kan? Ini kata-kata orang alim. Dia kata dawa'ul qalbi khamsatun asya'a. Ubat hati, penawar hati yang sejati bersihnya ada 5. Ada 5. Ini kata-kata ulama Syekh Ibrahim Al-Khawash. Dia kata pertama, Iqra'ul Quran bil tadabbur. Baca Quran tengok makna.
Paling senang kita buat dulu kan. Kita nak buat surah Al-Mulk. Banyak kita nak pergi masjid, surah, kuliah. Habis kuliah lepas solat Isya kan. Dia akan baca suratul Al-Mulk. Tak, memang dibuat lain surah Al-Mulk tu. Kalau boleh adakan terjemahan kat tepi tu. Baca Al-Mulk ada makna kat tepi tu. Dari sisi ada. Kalau ada sifat kita tengok dia dapat kat mana. Pada tetap berapa orang bagi yang satu macam flyer tu ada surah Al-Mulk dan ada pengertian dia. Puan-puan, ialah kita dah hafal, ramai yang hafal tapi ada dia punya pengertian dia. Yang kedua, waqiyamul lail, orang yang bangun solat malam, ya. Sallu raka'ataini fil lail zulumatun, dia kata solat 2 rakaat di waktu malam boleh menemani kegelapan dan kesunyian kubur. Nah, dua. Yang ketiga dia kata apa? Wa majalisu fi salihah. Duduk dengan orang-orang soleh, duduk dalam majlis ilmu orang soleh. Nah. Dan yang keempat dia kata berdoa sebelum waktu sahur. Nah. Ad-du'a ba'da sahur. Doa sebelum sahur ni, kalau sebelum sahur maknanya sekarang subuh pukul 6. Nah. Maknanya kita pukul berapa? 5.50, 5.40. Maknanya doa sebelum tu. Dan yang artinya dia kata Fatul Batni, apa kosongkan perut. Kosongkan perut ni berpuasa sunat dah 3 kali sebulan perempuan insyaAllah. Bila orang Arab berkata dalam kitab kita ni, aku membersihkan rumah, maka maksudnya aku menyapu. Dia nak terang tentang amal pembersih, iaitu seperti alat pembersih dan penyapu. Maka sebagian ulama mengatakan orang yang jahil atau yang bodoh dalam ungkapan yang disebut, sebab disebut dalam pertemuan bulan lepas kan, ada disebut tentang hadis daripada Abu Hurairah, iaitu hadis Sahih Muslim 2840. Nah, orang yang masuk surga adalah golongan yang hatinya seperti buruh. Dan juga ada dikata kebanyakan penduduk surga adalah orang yang bodoh. Maksudnya orang yang bodoh ni orang yang bodoh daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ini dia nak terangkan lah. Mereka dinamakan demikian bukan kerana kekurangan mereka untuk tidak mengenali hak Allah SWT, tapi dia melihat pelaksanaan ibadah dan mengutamakan tuntutannya. Dalam suatu riwayat dikatakan bahawa segolongan ulil albab. Apa makna ulil albab? Apa golongan ulil albab ni? Golongan akal yang sihat serta kefahaman yang mendalam, ulil albab. Dalam suatu riwayat dinyatakan bahawa segolongan ulil albab dibawa oleh malaikat ke syurga ketika manusia lain sedang dihisap. Surah apa ni? Surah apa tu? Al-Ahzab ayat 47 kan? Baru diul mizan, ketika ditetapkan mizan untuk timbang amalan hamba. Dan mereka yang golongan ulil albab ini, orang yang kefahaman mendalam, orang yang akal sihat ini, mereka bertanya kepada mereka. Dia kata, nak bawa kami ke mana ni? Kami semua ni nak bawa kami ke mana? Mereka menjawab ke syurga. Lalu dia kata apa? Jawab ulil albab ni biasanya, kami semua membawa kami ke tempat yang kami tidak mahu. Mereka bertanya, apa yang kamu mahu semua kan? Apa yang kamu semua mahukan? Mereka menjawab, tempat yang disenangi bersama yang dicintai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qamar, surah bulan ayat 55. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di tempat yang disenangi di sisi Allah yang Maha Berkuasa. Mungkin kerana orang yang meminta syurga kepada Allah bukan sebab syurga itu sendiri, tapi kerana dia mengharapkan bahawa tidak redha Allah SWT. Dia mengharapkan bukan kepentingan dia, tapi dia mengharapkan kecintaan dia kepada Allah SWT dan redha Allah. Sebab itu bila Abdullah ibn Mas'ud, seorang sahabat, dan Nabi kata betul dia kecil, nampak kecil macam tu, amalan dia lebih besar daripada bukit Uhud. Yang kalau kita pergi ziarah Uhud sekarang, pergi buat umrah, kita kena bayar kalau nak naik bukit yang kat tepi tu. Jabal Rumam, itu bukit pemanah. Kita kena bayar yang naik atas bukit pemanah tu, kita kena bayar.
Jadi dulu tak sebab ramai 117 dia atau 15 dia. Baik, apa itu maksud seorang yang juga dipanggil ahli Quran? Ya. Dan Nabi dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu maksud? Dia kata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Ayyul amali ahabbu ila Allah? Apakah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia tanya, kan? Lalu Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha. Solat di awal waktu. Dia kata solat di awal waktu. Baik, ada orang tanya, Ustaz saya tanya, mana lebih afdal? Mana lebih utama? Solat di awal waktu tapi sendiri-sendiri, ataupun solat lewat tapi berjemaah? Payah juga jawab. Solat awal waktu tapi solat sendiri. Dengan solat agak lewat tetapi berjemaah. Baik. Sudah tentu lebih afdal untuk solat berjemaah dengan syarat dia yakin dia akan dapat solat berjemaah dan juga waktu masih banyak, masih berbagi banyak. Dia kata sallu ala waqtiha bil jamaah. Solat dia kata di awal waktu dan juga berjemaah. Nampak di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua birrul walidaini, iaitu sayang kepada kedua orang tua. Sayang kepada orang tua ni ada orang tanya, muttaqi ni dia kata apa? Muttaqi ni bila ada orang pergi letak orang tua di perkampungan apa ni, pondok warga emas, pondok warga emas. Boleh ada satu rumah tanya. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, saya letak, dia katakan, kami adik-beradik ada kemampuan. Tapi kami kena letak orang tua ni di perkampungan hijrah. Ada pondok di mana tu? Ustazah apa tu? Ustazah Asma kan, pondok tu kan. Oh yang tu dia tidak kira kita tidak menyayangi keluarga sebab apa? Yuran saja pun 800 lebih kat situ. Tak kan? Kita letakkan dengan persetujuan orang tua kita untuk dia duduk dalam majlis ini. Duduk dalam majlis ini bukan dia duduk rumah duduk bercakap apa ni. Bercakap aja tak ada masuk apa. Jadi duduk dalam majlis ini. Jadi dia duduk dalam keadaan menambahkan bekalan. Itu bukan kata dia tak apa cinta kepada kedua orang tua, tak. Dan yang ketiga dia kata al-a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Ya walaupun amalan sedikit tapi berterusan. Macam kita baca Quran. Dan kita ni bukan tafsir dan seumpamanya, tapi kita ada satu iltizam ataupun janji kita pada diri sendiri dan kepada Allah SWT. Kita nak khatamkan Al-Quran contoh sebelum Ramadan ni nak khatamkan. Ramadan insya-Allah 8 hari bulan 2 2027 kan. Dah ini berapa Muharram 12 Safar contoh. Tinggal lagi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, yang lagi awal, yang lagi akhir, Rejab, Syaban, Ramadan ada 6 bulan lagi. Kita nak khatam sekali. Maknanya begitu walaupun sedikit tapi berterusan. Istiqamah. Jelas Jadi ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan golongan ulil albab tadi dia nak duduk dengan orang yang tempat disenangi bersama yang dicintai. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang berkata, dia kata apa? Dalam doaku aku meminta, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga dan selamatkan aku daripada api neraka. Dan aku tidak tahu bagaimana gumamanku. Gumaman ini kita berbicara kata-kata yang merunut. Kita duduk dalam majlismu, kita duduk cakap dan sebagainya. Itu gumaman. Contoh. Dia kata apa? Maka ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga dan selamatkan aku dari api neraka. Baik. Ada amalan-amalan daripada orang alim. Dia amalan selepaskan solat fardu. Habis bagi salam dia pun Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, dan kami
masukkanlah aku ke dalam syurga dengan redha-Mu, kan? Assalamualaikum wa na'udzubika min sakhati kawana. Tak, dia baca sebab ada hadis, dia nak applykan hadis yang sahih yang kata bila kita minta kepada Allah SWT dalam satu hari yaum, tak kurang daripada 3 kali minta kurniaan syurga dan dijauhkan dari sambaran binasa, maka syurga sendiri akan berdoa kepada Allah SWT, ya Rabb, hamba ini memohon makbul, kata dia. Dia kata macam tu, kan? So makbul. Jadi kalau orang kata Ustaz baca apa tu kita faham solat salam, kata ada hadis tu, kata tak ada. Kalau tak ada, tidak ada. Kita nak apply kan hadis yang betul sana. Sekarang kita ambil solat lalu salam tak apa. Kalau dia kata tidak, kita perhatikan sikit. Tak ada masalah. Permudahkan. Baik, jelas. Baik, dia kata apa lagi? Dia kata Rasulullah SAW bersabda kepadanya, hadis Ibnu Majah, di sekelilingnya syurga dan kita akan bergumam, kata Nabi SAW. Itulah Al-Hafidh bin Ziyad Abu Al-Khattab berkata, sabda Rasulullah SAW yang kita pelajari pada pertemuan lepas, iaitu kriteria penghuni syurga dan neraka. 2 golongan yang belum pernah aku melihatnya, iaitu golongan mana saja yang disebut satu cemeti tu, 2 golongan penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Hadis Sahih Muslim 3971, iaitu orang yang membawa cemeti seperti ekor lembu yang panjang yang menyebat orang lain dengan zalim dan mengambil haknya. Maksud dia cemeti dari sisi bahasa, nama untuk seksaan walaupun tak ada pukulan. Kiasan itu, kan? Perkara ini dinyatakan juga oleh Al-Farah, iaitu kriteria penghuni syurga dan neraka yang kita lihat baru, kan, dalam pertemuan bulan lepas. Dan antara yang ditanya juga dekat Ustaz, apakah lagi yang paling senang nak tengok ciri-ciri penghuni syurga yang disebut dalam Al-Quran. Baik, kan? Antara yang Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran ayat 135, qala Allah Ta'ala, dia kata apa? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dia kata bersegeralah mencari pengampunan Allah SWT. Dia kata dengan melakukan amal saleh untuk mencapai syurga yang seluas langit dan bumi. Dia kata bagi orang bertakwa. Siapa Allah sebut? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang bersedekah ketika sunyi ataupun ketika terang-terang, wal kazimina al-ghaiz, orang yang dia nak marah dia tahan marah dia nak marah tapi dia tahan marah dia. Ni hebat, kan? Nabi kata kekuatan seorang bukan kuat dia berlawan, tapi kuat dia tahan sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Yang ketiga, wal 'afuna 'anil nas, dia suka memaafkan seseorang. Ini payah ni, sifat memaafkan ni. Ada muslimah tanya, Ustaz, saya maaf boleh tapi lupa tak boleh. Macam mana? Dia maaf, orang tu maaf tapi lupa tak boleh. Kita dapat manusia warang, Ustaz, dia kata macam tu tak. Baik, pernah berlaku peristiwa ketika dalam peristiwa Perang Uhud, yang Rasulullah Islam kalau sebut sebab tak dengar apa ni arahan dan juga strategi Rasulullah SAW. Lalu ada seorang yang ditugaskan untuk membunuh paman Nabi, iaitu Sayyidina Hamzah, iaitu wajib. Jadi teruklah Sayyidina Hamzah teruk. Nabi tengok jasad dia, kan, Nabi sedih. Jadi wajib dia perlu Islam. Dan Nabi yang Islam kata, cuma Nabi kata buat sementara ni jangan tunjukkan sangat muka ke depannya, sebab Nabi ingat kepada dia. Tapi dah maaf. Bukan kata tak boleh lupa, tengok tu. Sementara bukan semua, kan? Bukan amalan. Jadi boleh sementara kita marah sangat, jadi kita maafkan dia. Sementara ni jangan kita muka lagi lepas kata si bawah. Baik, dia kata begitu, kan? Jadi dia kata apa? Ibnu Faris mengatakan as-sawt al-minal, maksudnya azab seperti ini berkata daripada perkataan siksaan. Kerana dia sering melakukan hukuman melebihi kesalahan, mana dia menzalimi seseorang. Adapun sabda Rasulullah SAW, wanita yang berpakaian tetapi seolah-olah bertelanjang. Dan dia kata, kan, satu lagi golongan, dia kata apa? Wanisa unkasiatun,
ariyatun mumilatun ma'ilah. Wanita yang berpakaian tapi sebenarnya mereka nampak macam bertelanjang. Yang pakaiannya pendek ni kita kata. Ataupun kita tengok. Nah, semalam Ustaz balik daripada kuliah subuh. Kuliah subuh kita tengok. Bukan tengok, memang tengok ni lalu ke depan ada orang kain cycling. Nah, suami cycling pakai baju absuar. Kan? Isteri pun pakai baju itu. Kan? Dia lalu depan kita tak apa bila dia lalu tepiak, bila dia lintas kita kat depan. Nampak macam nak kan? Nah tu. Siapa yang akan ditanya jawab? Suami dia. Kenal? Dia kata yang berjalan menengok-nengok berusaha menarik perhatian orang. Nampak Jadi dia kata apa? Yang dimaksudkan dengan berpakaian itu dia kata adalah memakai pakaian nipis, memperlihatkan apa yang ada di sebaliknya. Nah, dimaksudkan juga berpakaian di dunia dengan segala perhiasan yang diharamkan memakainya, maka dia tidak berpakaian pada hari kiamat. Nah, tu kan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumilatun ma'ilah yang disebut tadi. Ya. Mumilatun ma'ilah. Wa nisaun kasiyatun 'adiyatun mumilatun ma'ilah. Maksudnya terpesong daripada mentaati Allah SWT. Ya? Dia kata apa? Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa taat pada Allah, taat pada Rasul, ialah orang paling berjaya di akhirat nanti. Mentaati suami dan apa yang sepatut dilakukan untuk memelihara maruah dan kemaluan mereka. Dan menutupnya daripada lelaki yang bukan muhrimnya dan menjadikan wanita lain ikut perbuatannya. Nampak? Kan ada satu artis kan, tak disebut nama lah dia kan. Bila dia pakai tutup kan, tutup apa tu? Dia pakai apa ni orang perempuan jilbab apa bagaimana kan. Maka ramai orang pakai ikut dia. Dia dapat satu ganjaran. Bila dia pakai itu, orang pakai ikut dia. Kan? Satu orang yang dia buat satu kebaikan, dia panggil kunci pintu kebaikan. Dia ni kunci pintu kebaikan. Ada dalam satu hadis dalam kita hadis 40 akhir zaman, Nabi SAW ada berpesan kepada Sa'ad. Dia kata yang Sa'ad, jadilah kamu kunci pintu kebaikan. Contoh kata, Puan Bila, kunci kebaikan. Kita tengok Bila kita tinggal dan azan. Kita tengok Bila kita tinggal kepada pengabdian kepada Allah SWT. Ada orang tanya Ustaz dalam kuliah 2-3 hari boleh sebelum datang sini. Dia kata Ustaz, saya di nombor 70 lebih. Kalau banding Ustaz ni, dia Ustaz muda benar nak pakai anak tu. Sebab ayat dia tu yang kita pendengar fokus. Dia kata Ustaz, saya nak tanya, yang dikatakan hadis itu, yang muda-muda dihitung di akhirat besok adalah solat. Dan inna awwalama yuhasabu bihi ala abdi fil yaumil akhirah as-salat. Dia kata dan muslimah ditambah lagi. Ada solat dan juga suaminya. Dia akan tanya tu. Ustaz saya nak tanya. Pasal apa kita solat ni dia kata sujud 2 kali. Berbuat tangis kan? Payah juga tak jawab. Dia kata sebab apa sujud 2 kali dalam solat. Baik. Ada hadis sahih. Ada hadis sahih daripada Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haramallahu 'alan nar, diharamkan oleh Allah SWT sambaran api neraka, an ta'kula athara sujud, dan atas anggota sujud muka ni yang kita sujud ni haram dibakar oleh api neraka kalau meninggal dunia dalam keadaan kalimah la ilaha illallah tak tercabut. Dia ada buat dosa besar di depan dalam neraka ni, tapi wajib ni yang sujud ni tidak dibakar oleh api neraka. Ataupun mungkin juga pandangan saya kata tanya, sebab dalam ayat wa isnani malaikat isjudu bi adam fa sajada illa iblis kan, semua bila disuruh sujud semua sujud kecuali iblis. Maka bila kita sujud kita menghinakan iblis pun juga. Ataupun perbuatan sujud ini dia kata apa, aqrabu ma abdi min rabbi fa huwa sajidun, rapatnya seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud, fa aksiru sujud wa aksiru doa. Banyakkan sujud, banyakkan doa ketika sujud. Dan disebut apa? Bila kita sujud ialah pengabdian yang paling tinggi pada Allah SWT. Ada ulama yang alim kata kita boleh juga beranggapan begini. Bila kita sujud kali pertama, kita ingat kita daripada tanah. Duduk antara 2 sujud. Sujud balikkan lagi, kita ingat kita ini akan dikembalikan ke dalam tanah. Okey, boleh. Macam mana kita kata? Dia kata tak berapa puas hati dah jawab Ustaz. Kita tanya orang lain lagi kita pun tak tahu tu je yang boleh jawab kan.
Dia kata tokoh hati itu maknanya kita kena tanya fas'alu anda zikri in kuntum la ta'lamun. Kita tanya orang yang tahu kalau kita tak tahu. Tapi yang setakat kita tahu begitulah. Baik. Kita lihat pada bab penghuni syurga dan penghuni neraka yang paling ramai. Siapa penghuni syurga paling ramai? Siapa penghuni neraka paling ramai? Ini hadis sahih. Hadis sahih Bukhari. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim daripada Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid ini? Cucu angkat Nabi SAW, anak kepada Zaid bin Harithah. Dia pernah mengetuai suatu ketumbukan tentera dalam satu perang. Apa nama perang itu? Dan dia kejar Quraisy, kafir Quraisy ni. Bila dia kejar-kejar kan, lalu kafir itu mengucap bersyahadat. Dia pun bunuh juga. Ya, jadi peristiwa itu sampai kepada Nabi SAW. Dalam hadis Sahih juga tak silap kan. Nabi panggil dia, ya Usamah, aku dengar kamu bunuh musuh walaupun dia dah bersyahadat. Dia kata, ya Rasulullah SAW, saya tahu dia bersyahadat sebab dia takut kat pedang saya. Ya. Nabi kata, kamu ada belah dada dia tengok. Nak tunjuk ikhlas ni, tahu nak tak dalam. Jadi, dia kena nasihatkan Nabi, tak boleh. Kalau dalam perang orang sudah bersyahadat, tak boleh. Tak. Jadi, ada sahabat Usamah kena biak? Tak. Dalam perang tak ada. Tak kena biak dalam perang. Malam balik pada. Baik. Rasulullah SAW bersabda, kata Usamah bin Zaid, kuntu ala babil jannah, aku berdiri di tepi pintu surga, ataupun ada atas pintu surga dalam peristiwa wal mi'raj. Fakana amatan man dakhala al-masajid. Aku perhati betul-betul dalam aku nampak ramai orang miskin yang masuk surga. Wa ashabul jaddi mabhusun. Ada pun orang kaya ditahan dahulu. Sebab orang kaya ditahan. Sebab tadi dalam hadis sebut la nazulu qadam ibn Adam hatta yus'alu an arba. Tak berdoa kata nak ada ni sehingga ditanya empat perkara. An umuruhu fima afna. Umur kamu buat kat mana? Kamu guna kat mana, manfaat kat mana? Al-mal, harta kamu. Aina tasabu, mana kamu dapat? Ini orang kaya, harta dia dapat daripada mana? Subahah berapa? Selesai yang aina tasabu, wa ma anfaqahu, kat mana buat banyak? Mana buat tak itu ya, dia kata orang kaya banyak ditahan dahulu. Lalu Nabi sebut apa? Qad umira bihi ilan nar wa kuntu ala babin nar. Aku pun berdiri pula di tepi pintu neraka. Fa iza amadum man dakhalahan nisa'u. Aku perhati dan kebanyakan yang memasukkannya adalah daripada golongan nisa, wanita. Sebab apa? Baik, dalam satu hadis riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia kata dalam peristiwa ketika nak salat Id, tak tahu tak Idul Adha kan Idul Fitri. Nabi SAW menyampaikan khutbah di depan Jumat salat Id. Yang bercampur antara lelaki wanita. Dulu salat Id di tempat abah tempat lapang. Muslimah ini mesti seperti ini. Nah, lalu dia kata Nabi SAW pun lalu depan golongan wanita. Nabi pun bersabda, ya ma'syarun nisa'a. Dia kata, wahai sekalian kaum muslimah, tasaddaqna wa aksiruna istighfar. Perbanyakkanlah kamu bersedekah dan perbanyaklah kamu beristighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, dua tu Nabi cakap. Nabi sambung, fa ini aku ra'aitu kunna, aku dipertontonkan aksarul ahli nari. Dan ada banyak daripada kalangan kamu tergelincir yang sirat masuk dalam terumbar dalam neraka jahanam. Nabi kata, Nabi kata, wahai muslimah, banyak sedekah, banyak beristighfar kerana itu diperlihatkan. Pada peristiwa Mi'raj itu banyak daripada kalangan wanita yang tergelincir di titian sirat. Faqalat imra'atun minhunna jazlatun. Dia kata, lalu seorang wanita yang kurang elok rambutnya ni Arab Badui lah. Lalu dia berkata, dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, wa ma lana ya Rasulullah aksaru alina. Adakah yang kamu maksudkan kami dan mengapa kami budak ramai masuk ni? Ada. Pasal apa muslimah ramai masuk tergelincir? Nabi bersebut qol. Nabi kata apa? Tuksirna lagna. Buat kamu Nabi ni suka caci orang, suka maki orang. Tuksirna lagna. Wa takfurna asyira. Dan kufur nikmat hidup. Kufur nikmat hidup ni macam mana? Caci ni semua dah tahu caci dah. Macamlah dalam hadis yang saya jadi naik sebut.
ketika giliran Nabi di rumah tu, lalu tiba-tiba datang Safiyah maju tu, dia minta izin, ya Aisyah, aku ada perkara penting, sekejap nak cakap dengan Nabi. Dia kata, Fadiyah tak apa-apa, Aisyah, kita okey. Safiyah maju, dia bercakap, sekejap keluar. Bila keluar, saya dah tanya Aisyah, kamu muda juga. Dia pun cakap apa yang Rasulullah. Safiyah tu dia kata, kan, yukfi annaha saminah wa qasiratan aidan. Dia rasa dia kata Rasulullah kan, Safiyah tu sudahlah gemuk, pendek pula tu. Dia kata macam tu. Tu caci tu, caci kan. Nabi kata, dua perkataan itu, annaha saminah wa qasiratan aidan. Letak dalam lautan, busuk Nabi lautan. Tu caci dia kata. Kita pun selalu juga kan. Solat hari Jumaat hari tu kata kan, tunggu pukul 6. Iqamah 10 minit, 10 minit. Imam Syafiq kan, dia pun baca surah As-Sajdah. Berlagu pula tu. Fatihah pula, 6 halaman semua. Kau ni mak hari besok 6 halaman semua. Kan. Baca Sajdah pun sama. Lepas baca Al-Nisa 30 ayat pun sama juga berlagu. Bagi salam tengok 645. 645 dah. Yang sebelah tu nak pergi kerja tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kata Ustaz, dia dah tahulah dia tapi tak payah nak tunjuk masa waktu subuh lewat ni. Tengok dia kata selalu kan. Dia pun bangun, waktu keluar dah. Yang pun ada juga pun caci kan. Ada pun kumpul nikmat ni contoh macam mana? Kumpul nikmat ni, katakanlah contoh si kita lah. Dia sebut muslimah ni kan. Kata macam ni. Kata nama Ustaz lah, Ustaz kata. Ustaz dah dulu kau nama Ustaz 28 tahun. Dan lorong Ustaz tu satu-satunya rumah yang tak ada renovasi. Tak ada penambahbaikan rumah Ustaz lah contoh kan. Jadi kadang-kadang nak musim nak design macam kita sign buku tag kita jadi pengurusi surau dulu kan. Jumpa dia cakap tu. Tiba-tiba dia datang tekan loceng yang murah apa tu Shopee dia naik lebih keras kan. Orang kata, dia tu nak sign borang ni. Kita pun keluar kan. Itu pasal apa? Dia keluar pendek. Lagu tu perempuan tu kan. Dia kata saya mau sign top buku tag. Kata mana kenal saya di rumah? Saya pergi surau tadi. Surau kata, turun ini surau. Lalu ini rumah besar. Kecil juga rumah itu rumah dia kata. Dia tak kan. Maknanya kita seorang dia tak ni. Tiba-tiba dah, rumah kata bang, bila kita nak buat apa ni, renovation ni, kita seorang je tak buat lagi. Takut dia masuk dalam kumpul nikmat. Kalau suami dia mampu tak apa. Contoh Jadi itu dia kata sebab muslimah ni dua perkara jadi perbanyakkan dah. Maksud Nabi SAW dalam hadis ni yang dibaca tadi kan. Dia kata muslimah wanita sering menafikan hak suami dia. Tidak mengendahkan tugasnya di rumah serta banyak berkeluh kesah. Surah Al-Ma'arij ayat 29. Manusia ni memang diciptakan tergesa-gesa dan suka berkeluh kesah. Jadi kita berhenti kat sini dululah. Nanti kita tengok bagaimana bagaimana yang diterangkan oleh Nabi SAW. Wanita muslimah ini dia suka berkeluh kesah. Dalam kitab Al-Mu'mah ada sebut 6 sifat. Muslimah kalau boleh jauhkan daripada sifat itu. Nanti kita akan cerita pada pertemuan akan datang. Sekarang kuliah subuh ni tak boleh lebih 50 minit dah. Kita mula tadi 6.30, sekarang pukul 7.25. Lebih dah tu kan okey dah. Tapi kalau ada soalan boleh dibincang. Kalau ada soalan, 1-2 soalan tak kalau ada. Kalau tak ada, setakat ini saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dengan izin Allah SWT. Pada bulan Ogos nanti kita sambung lagi dalam bab apa ni penghuni surga dan penghuni neraka yang paling ramai. Sekadar itu saja, saya mohon maaf jika ada kesilapan ataupun terkasar bahasa dalam apa ni kita menekuni pengajian berkitab Imam Al-Qurtubi kematian ini. Sebab apa? Sebab Nabi pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud tentang siapa tu manusia yang paling kaya. Wa'il mu'min. Dia kata apa? Aksaruhum lil maut, orang yang paling banyak menyakiti kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'dada, dan dia paling banyak bersedia untuk kematiannya. Itu umur Nabi kata amuri ummati ma baina sitti ila sab'in. Umur umatku antara 60 tahun hingga 70. Yang lebih syukur ni Allah SWT. Jadi kita duduk dalam range dah. Jadi kita kena bersegeralah bersegera bertaubat
rajin kita dalam beribadah dan jangan ini sangat kepada dunia boleh. Wala dia kata jangan lupa apa kamu di dunia, tapi yang akhirat kena utamakan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين اللهم جملنا بالعافية والسلامة khususan keseluruhan jemaah muslimin muslimah Masjid Al-Faizin Desa Jaya Kepong wa hafidna bittaqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatil nadamah fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم